Boleh balik sana, di sana. Muslim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir pada petang ini untuk mesyuarat persidangan UMNO Veteran Batu Pahat. Kerana kita tahu veteran juga kata orang pemangkin. Kata orang kalau tak ada veteran ni orang muda semua tak ada. Itu dia. Yang berbahagia Tuan Haji Siam bin Kasrin, pengurusi veteran UMNO bahagian Batu Pahat, Cik Hafiz bin Ibrahim, wakil rasmi daripada Tuan Haji Zaidi bin Jaafar, Ketua Bahagian UMNO Batu Pahat, merangkap Asadun Batu Lengit, merangkap Timbalan Pengurusi Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Baik, kepada selamat datang juga kepada penyelaras dari bahagian Seri Gading Veteran Puan Zabidah binti Abdullah dan Puan Maimun binti Muhammad Sani. Begitu juga kepada Perhubungan Negeri, daripada Perhubungan Negeri yang hadir pada petang ini, iaitu Puan Faridah binti Amin dan Puan Dalimin. Ini SUK baru ni di negeri. Baik, saya ucapkan selamat datang serta kepada ahli-ahli veteran UMNO bahagian Batu Pahat. Jadi Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka ahyana wa imanana wa anfusana wa awladana wa qurashana wa bil ardi sanatan wa qina adhabannar wa qina adhabannar wa qina adhabannar wa dakhilna mawdhar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin ya rabbi asmanika wa tayyatu bi salam wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin. Sudah pada semakan kami, kebanyakan ahli veteran ni tertumpu di Rengit. Nampak Rengit lebih minat tapi insyaAllah lepas ni kita akan bergerak ke kawasan Don Tengaram juga dan Don Pengaram. InsyaAllah kita akan cari ahli-ahli baru. Keahlian sekarang sebenarnya tak macam dulu kita catat-catat atas apa ni kertas. Sekarang kita dah daftar keahlian untuk dalam komputer. Jadi saya Hawk bila terjun, jadi semua saya berbicara melalui apa yang saya tahu, berbicara ibu-ibu, bapa-bapa yang ada ni, veteran-veteran lebih hebat daripada orang-orang yang ada ni. Jadi gunakanlah sepenuhnya, dan saya mohon bukan atas nama saya sebagai wakil rasmi ADUN, tetapi saya mohon sebagai saya adalah pengurusi JPCC Don Rengit, dan saya juga adalah sebagai ahli UMNO yang biasa bimbinglah orang-orang. So, kita adakan perjumpaan pada petang ini. Jadi kepada pendukung-pendukung, pemimpin-pemimpin yang lama, saya bertahniah sekali lagi kerana dapat memimpin sehingga hari ini. Ada kurang. Dan juga wakil pegawai penyelaras persidangan veteran UMNO dari Parlimen Seri Gading. Saya tak sebut namanya, saya tak ingat ramai sangat. Saya semua ucapkan ribuan terima kasih kehadirannya memantau persidangan kita pada petang ini. Memalukan kepada ahli yang hadir, kehadiran seramai berapa seterusnya 41 orang ahli mengikut peraturan persidangan dan mengikut pasal 1446. Pihak tidak kurang daripada 1/8 daripada jumlah ahli. Yang saya dapat maklumat hari ini adalah 200 orang. Jadi benarkan bermusyawarah seramai 25 orang dah dibenarkan, ya. Dan kata ni kita ni dah melebihi lah, alhamdulillah, syukur. Ahli itu nombor yang sama.
Dia cuma dia pergi veteran je. Pasal umur dia naik lah. Umur tu dia, veteran dulu veteran 60, betul. 60. Sekarang dia turun ke 55. 56. 56. Jadi maknanya apabila dia dah 56, dia boleh masuk veteran. Veteran tak semestinya dia batal ahli dia yang lama. Pasal veteran tu dia macam satu kelompok yang lain. Tapi nombor ahli apa masih cawangannya sama. Pasal kita berpandukan dia ahli tu dan cawangan tu. Pengerusi majlis dan pengerusi veteran bertahan. Saya kat sini saya nak beri penerangan sikit. Veteran ni sebenarnya adalah orang yang banyak pengalaman dan ramai orang parti-parti lain lah, penjara-penjara kita yang suka. Mereka ni pula ada banyak nak dicakap, tapi mereka tidak terlibat dalam bahagian. Tiada siapa yang nak dengar dia nak bercakap, tapi tiada siapa yang nak dengar dia cakap. Dan kemudian dia akan pergi ke satu site, dia bercakap, site tu pula bersetuju dengan cakap dia dan mengajak dia, marilah bersama kita berjuang dengan parti kita. Jadi dia akan lari dari UMNO. Tujuan kita adalah menjaga suara-suara ahli veteran yang tidak terlibat dalam bahagian. Maknanya bahagian sibuk bahagian, kita veteran membantu bahagian, bukan membuat kerja bahagian. Okey, semalam saya ada berbincang dengan Saipol Tengku Zaman. Dia cakap veteran ni kita ada rumah bangsa. Tapi tiada siapa yang menyambut orang yang nak datang bertandang ke rumah bangsa itu. Jadi kitalah ahli veteran yang akan membawa ahli-ahli kita yang ada sikit terkilaf, percaya dengan kata-kata parti lain. Veteran UMNO bahagian bertupahat untuk ke arah yang lebih baik lagi, insya-Allah. Sekian dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di veteran yang hadir pada petang ini, tak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah, Tuan Cik Ambar dan keluarga yang sudi memberi kebenaran kepada kita untuk menggunakan rumah yang tempat kita bermasyarakat. Sebenarnya yang baru yang gantikan arwah Azizah daripada kawasan Seri Gading, iaitu wanita Seri Gading juga. Kepada yang bahagia Tuan Haji Syam bin Kasir, Gambar calon. Lepas tu kita je suruh dia je buatkan poster kempen. Sebab tu saya kata yang tak ada tu, saya akan satu hari nanti saya turun. Macam ni kan kita suami dia. Jangan panik. Okey, terima kasih.